Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Asu semula di edisi kali ini di Radio Visual Business RVB. Jadi sebelum itu adik kakak, Pak Asu nak minta adik kakak untuk sama-sama muat turun RTM Klik bagi memastikan adik kakak tidak terlepas dengan rancangan-rancangan eksklusif yang diterbitkan oleh RTM. Jadi hari ini Pak Asu mari ialah ke tepi tembok. Bukan sekadar panggil mari saja, ambil-ambil angin tak ada. Cuma agak lah. Jumpa lah saya sobat kita. Salah seorang peniaga kecil yang nego jago dia agak nego jago, tapi lah dia jaga aku tepi tembok ni lah. Kali ikut kira agak cari customer dia pun boleh tak kira lah sebagaimana banyak kereta atas tembok tu lah customer dia agak. Jadi kita bersama dengan saudara Azmi. Nama ya. Azmi tak? Azmi. Ni duduk mana Mi? Duduk di Penambah. Penambah. Lama mana dah nego jago? Jago nego dah 8 tahun. 8 tahun. Rasa tak senego moga lain, nampak kau jago kan? Nampak kau tu ya. Nampak kau tu ya. Alhamdulillah. Tapi nampak pun lah dengan nego jago ni pun kalau tengok kau cara nego MI ni lah boleh dikatakan dapat sambut tekad lu Mi ni. Alhamdulillah. Ya, kali kau kira pelanggan-pelanggan ni kau kawasan ni kau rato ke lagu mana? Rato. Jauh-jauh pun ada kerai macam ke apa. Rato. Bunyi kata kalau makan sekali lekat paklon. Nak semacam lagu mana? Tu kata. Ya. Cumanya lah Pak Asu nak tahu lah dari segi bak susu galon nego jago ni lah. Kalau ikut kira proses jago ni lagu mana? Proses dia macam ni, yo jagung rebus ya daripada peruk ambil jagung. Oh, bukan tanah sendiri jago. Kiranya kalau ikut kira sekali awak mari tu berapa banyak? Dia sekali awak mari dalam 12, 10 paling sikit. 12, 15. 10 foto? 15 gun. Oh, gun ni gamuk ke foto. Okey, berkenaan dengan jago ni lah. Kalau ikut kira sehari habis berapa gun ni? Sehari kita bagi apabila jagung sapa tu untuk 2 hari. Jago siapa untuk 2 hari? Hari ni sapa jagung, hari ni esok. Betul. Apabila jagung lebih pada 3 hari dia akan jadi tawar. Jadi tawar. Jadi maknanya dari Perak mari jago tu 2 kali sehari. 2 hari sekali. 2 hari sekali lagi. 2 hari sekali. Maknanya boleh kira kalau jago tu parut juga jago tu jual tu. Boleh lah. Ya. Pasal hot demo-demo kedai makan ke apa ada gok tepuh kan. Ya. Itu share out ke apa somtam. Okey Mi, berkenaan cara buat teh jago ni lah. Mi ni yang boleh nampak kau nego jago ni lagu mana kesoh benar. Asal tahu tua pun nego jagung gok. Asal je. Daripada kecil yang jagung. Ya. Jagung kacang. Tapi alhamdulillah Mi deh walaupun lah kali ikut kira gerai gini ya benda kecil ya. Tak ada kau terletak nak buka-buka kedai lah. Ada tapi dengan keadaan elon ni tepak ke apa ke? Ya. Tak apa. Pasal elon ni pun tepak pun belum tentu pasal elon ni nak besar jalan ke apa ke? Melibatkan ni lah. Mana ni tapak kekal ke lagu mana? Ni tapak asal daripada arwah Arwah. Oh jatuh kanuk. Tak apa lah ni. Tapi kalau ikut kira kat lah insya-Allah lah sama-sama kita doa lah adik kakak boleh kekasih ni lah. Tapi agak-agak lah kalau Pak Asu suruh pindah negara lain aku berani ke tak? Tak berapa nak pergi mana lah. Bapa tak berapa berani? Sebab orang kena sini dah ke kan? Bukan kata kena sini sebab sini memang daripada turun-temurun memang jagung memang sini. Sini ya? Apabila orang kata nak jagung ke tak ke musim. Tak pernah. Tak ada musim. Hujan kau dia tak ada musim. Betul. Sini memang tak ada musim. Maknanya Mi cakap memang cakap kau jago. Jagung kacang. Putus jatuh ke apa ya? Dia jatuh halah aku siar 20 Siar 20 sen bagi siap rebus dah tu. Hak metah tak ada? Hak metah ada juga. Hak metah jatuh ke apa ya? Hak metah kita jual kalau hak masuk kita jual 3-5 ya. Kalau hak metah pun lebih kurang tengok atas buah pun tak. Kalau buah A ya, besar. Buah yang putih. Dia tengok atas saiz juga lah. Jadi min nego ni saflami lah. Saflami. Lama 8 tahun deh. Alhamdulillah rezeki dak. Tapi kat lah. Tapi tengok pemin nego tu ingin lah. Alhamdulillah. Kalau lagu mana dia cara ada tak cabaran nego jago ni lagu mana? Cabaran banyak. Antara customer, lepas tu antara sekeliling. Memang ada sekeliling. Maknanya sekeliling tu? Sekeliling persaingan. Kita sifat kita so, jangan disuka deki kat orang, jangan tak deki orang suku.
apabila jual ni murah rezeki kalau kita tak ada awak kata. Yang sangat. Maknanya lah kalau mai model deki kat diamond nego jago kahwin nego jo. Sama-sama boleh deh. Oh nak deki bapa dah. Oh tak apalah hak tu. Cuma agak-agak dapat dijauhi lah. Dari segi sifat hasad rezeki ni moga cak kita ni kat awal lah. Sekadar nego ni nak buat hidup lah. Dok cari sama seria kita ni. Nak kaya tu tapi kan lah lambat banget insya-Allah deh. Cuma yang ni dari segi bab nego lah. Buat saya nak tahu juga. Tak ada kau bantuan daripada pihak KJL. Kau ni tak ada kau terah-terah cari cabai-cabai nego lah untuk kembali lagi lah nego Tak ada bagian ni tak ada. Tak ada lagi lah. Tapi pok su sarek lah. Agak-agak mi pun ikut undang-undang cara nego. Lepas tu so lagi tak kalau ada lah peluang-peluang hak disediakan oleh pihak KJL kak. Ni kokok lah. Mana tahu boleh besar sikit lagi kau. Tak boleh buka cawangnya. Kau ada cawangnya tak? Tak ada lagi masa tak ada lagi. Ada nak buka kau? Niat tak ada. Tapi kamu ada. Kena tambah sore lagi ni. Tak. Ada. Dah okey baiklah untuk guru-guru lah ni. Cumanya Pak Su nak tahu juga mi. Sekadar panggil dari segi bab nego ni dia. Berapa kali ikut kira awam modal nego jago? Modal dia bergantung pada dia kada semasa macam dengan jagung tu atas segun ni tu lah ni hak perok lah ni harga 100 lebih segun ni. Segun ni tu kalau buah gerik tu tak apa 100 butir. Dia dalam 90 butir. Lepas tu kalau buah cai tu buah capu-capu dia ada dalam 130 butir. Butir. Tapi harga sama je. Cuma kita boleh cover atas ko yang buah cai. Buah cai. Okey ni. Ni nego jago. Kau tengok pun ada 2-3 payur, 4-5 payur. Area ni memang seru dengan jago. Betul. Cuma pun nak tahu lagu mana mi boleh jaga kualiti jago ni. Kualiti dia apabila jago ni apabila tak habis roga apa gitu gini jangan kita sipir. Dia boleh esok tak boleh? Tak boleh. Dia patai situ apabila orang nak beli orang nak makan mahal tak apa. Ada ke model kalau tak habis hari ni jual esok ada? Masa dalam tu tahulah tu alhamdulillah tu Allah lah. Cuma cara dia lah gitu lah tak boleh jual hak tolong lah. Tak apalah mi agak-agak mi pun kekakal lah gitu lah supaya ramai lah pelanggan kita tak. Ya. Okey mi dengan keadaan semasa hari ni guys. Bagaimana mi sedia maklum lah tak. Kita ni adalah canggih dunia kita ni. Kalau jam-jam mok mi orang tua mi dulu kat bos kau dah duduk catur. Habis teh puas baca khabar tunggu pelanggan. Mi ada kau bawa tradisi tu ataupun mi ngembe perniagaan mi dengan kecanggihan hari ni. Platform media sosial kau guna ngapi kau TikTok kau Facebook. Tak ada. Media ni buat je jari TikTok kau gambar dia lagi Facebook kau. Masalah tak ada. Kau mi rasa cukup je. Alhamdulillah lah. Ya. Tapi tidaklah kata ni sangat. Ya. Tapi pok susah rekel lah. Kurangnya lah ada lah. Kadang-kadang kita ni lah walaupun mi rasa cukup. Kadang-kadang orang luar ni dia nak serah jago. Jago Kelantan kau gapo ke. Kurang kalau mi tu pok tubik muka mi dalam media sosial kau gapo kau orang luar tahu. Ada juga liu tu nak terang. Ya. Jadi kat gitu lah. Cuma yang mi Pak Su nak tanyalah dari segi bab perancangan mi lah untuk niaga jago ni. Apa dia lagi untuk masa akan datang untuk niaga mi? Apa dia lagi hak mi nak buat? Tak boleh buat lagi lah. Buat masalah ni kita tumpu ke jagung kacau sebab apabila lah ni kita tak boleh nak dulu kita masuk timur masuk Pisau. Pisau je lah orangnya. Pisau tu nego pisau tu kau ataupun kau pergi pisau tu? Pisau ni pisau market tu lah. Pisau market lah. Lepas tu nak kembali lagi waktu alah kau tu kau? Masalah ni nak kembali alah kau tu kena tunggu apabila jalan siap okey apa semua baru kita boleh. Dia boleh buat dengan kawasan kot lah. Sebab kita nak masuk lah ni pun tak boleh nak isi sebab orang nak buat jalan. Tak boleh nak kacau juga ada. Ada juga lah sikit lebih. Tak. Sementara boleh lah. Kena dengan jago kacau tu lagu mana? Mana tu?
Dia jagung kacang kita ambil daripada Alik Sia. Alik Syekh. Ha. Kacang rebus ke? Kacang rebus. Oh, kacang rebus tengok royal. Hari ni betul habis cepat. Oh, kacang. Hmm. Jadi mi ni duk jaga kau kacang dengan jagung. Kacang jagung macam ni. Antara kacang dengan Dulu jagung. pisah. Pisah. Tapi dah ni pisah kita stok dulu eh. Antara kacang dengan jagung ni, oh lah, mak mana lebat kali kalau dari segi bak sambut teh. Sambut teh kacang paling kuat kali sini. Kacang ni? Kacang, jagung pun sama, lebih kurang juga. Tapi tumpu kacang lah. Kacang kalau dia kacang ni so apabila kita nak jual, nak berniaga ni, ibarat macam kita nak makan kita. Kalau kita makan kita tu, agak-agak boleh telek, kita sama orang. Iyalah. Okey, kita Ha, kita ha, put orang lain dak dia. Ya. Okey, Mi. Kau nak tahu juga dia. Bos, Mi nego masa mana nego? Start pagi. Pukul? Pukul 8 tu mari dah. Habis tutup kalau Tutup masa dah ni sampai lepas maghrib. pas maghrib dia. Dulu sampai malam. Dapat malam. Dulu. Tak Dah ni ada sampai maghrib lah tutup. atas sambut teh lah. Okey, beres. Apa ni so lagi lah Pak Su nak tahu dak. Dari segi bab pemproses jagung ni dia melibatkan dengan gebu. Gebu. Jadi dia ambil masa lama berapa jam? Jagung lebih kurang kalau mula-mula nak ni dalam sejam tu. Lepas apabila dah masuk serang tu setengah jam lah siap. Setengah jam. Tapi kalau kacang lama. Kacang 2 jam setengah. 2 jam setengah. Maknanya Mi mari pagi ni Mi rebus dulu. Rebus dulu siapa ni apa semua. Barulah letak tayar atas meja dak. Tak apa ni. Apa pun Pak Su ucap ke semoga murah rezeki ni. Cuma hak Pak sukses, hak mana boleh pergi gohik tu ejah lah. InsyaAllah. Mana tahu moga kita ni usaha kecil ke. Betul. KJN ni dia tengok semacam dia duduk perhati. Tapi kalau kita tak oleh kepala dia tak mari. Ya betul. Nek. Apa pun dia kakak. Itulah antara perkongsian daripada salah seorang peniaga kecil kita. Nego dari segi bak jago. Jadi adik kakak mana nak mari tera jago lah. Nak agak kau tanya diri lambat. Dak mari tera jago sini lah. Dekat Penambeh deh. Benar. Jago ming. Jago dia ni belakang jago rebus. Manis lembut sedap berkhasiat. Tapi hak tu hak free lah kalau berkhasiat kan. Apa pun terima kasih kepada adik kakak kita hak hadir mari menonton dan mendengar. InsyaAllah kita jumpa semula di edisi seterusnya untuk Radio Visual Business. Assalamualaikum.